Hai, saya Mahasawi. Saya mahasiswa belajar di Spectrum University College. Hari ini saya nak membuat pembentangan tentang pemimpin yang negara saya. Okey? Yang pertamanya saya akan beritahu kamu tahu apa yang latar belakang pemimpin saya. Okey? Pemimpin yang saya kagumi ialah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan juga merupakan salah seorang pemimpin yang paling lama berkhidmat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dilahirkan pada 10 Julai 1925 di Alor-Setar, Kedah. Beliau mendapat pendidikan di Kolej Sultan Abdul Hamid sebelum melanjutkan pelajaran dalam bidang kedokteran di King Edward VII College of Medicine di Singapura. Selepas tamat pengajian, beliau berkhidmat sebagai seorang doktor. Sebelum menjadi Perdana Menteri, beliau telah melibat diri dalam bidang politik. Beliau kemudian menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada tahun 1981. Beliau memimpin negara selama lebih 2 dekad sebelum bersalin pada tahun 2003. Tun Dr. Mahathir dikenalkan sebagai seorang pemimpin yang tegas, berani, berdisiplin, dan berpandangan jauh. Beliau mempunyai impian yang besar untuk melihat Malaysia berubah daripada sebuah negara yang sedang membangun kepada negara yang moden dan maju. Selain itu, kenapa saya akan memilih pemimpin tersebut? Saya suka Tun Dr. Mahathir bin Mohamad kerana saya kagum dengan keberanian dan wawasan beliau dalam memimpin Malaysia. Kerana pada zaman dahulu, Malaysia masih belum mempunyai pembangunan yang sehebat negara-negara maju. Namun begitu, Tun Dr. Mahathir tidak menganggap keadaan tersebut sebagai sesuatu yang kekal. Beliau percaya bahawa Malaysia juga mampu menjadi sebuah negara yang maju sekiranya rakyat berusaha dan negara mempunyai perancangan yang jelas. Selain itu, paling saya kagumi yang beliau buat adalah visi yang jauh ke hadapan. Beliau tidak hanya memikirkan keadaan Malaysia pada masa itu, tetapi turut memikirkan keadaan negara pada masa akan datang. Contohnya, dia memperkenalkan wawasan 2020. Itu impian untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Saya juga melihat beliau kerana beliau merupakan seorang pemimpin yang berani membuat keputusan besar. Membina bangunan yang tinggi, lapangan terbang yang besar, lembu raya dan pusat teknologi memerlukan perancangan, keberanian serta keyakinan. Walaupun mungkin terdapat cabaran dan kritikan, beliau tetap berusaha melaksanakan rancangan pembangunan Malaysia. Okay? So, bagi saya, pemimpin yang baik bukan sahaja perlu pandai bercakap. Seorang pemimpin yang perlu adalah mempunyai impian keberanian untuk bertindak dan kesungguhan untuk merealisasikan impian tersebut. Oleh sebab itu, Tun Dr. Mahathir merupakan pemimpin yang saya kagumi. Ini adalah sumbangan pemimpin Tun Dr. Mahathir kepada negara, kepada Malaysia. Yang pertama, memperkenalkan wawasan 2020. Okay? So, beliau mahu Malaysia menjadi maju. Bukan hanya daripada segi ekonomi, juga masyarakat yang berilmu, bersatu padu, bermoral, mampu dan bersaing dengan negara-negara lain. Okey? Melalui wawasan 2020, Malaysia diberikan satu matlamat yang besar. Rakyat digalakkan untuk berusaha dalam bidang pendidikan, teknologi, ekonomi dan pembangunan Malaysia. Selain itu, dia juga membinakan menara berkembang Petronas. Kalau saya memilih satu simbol pembangunan Malaysia yang paling terkenal, saya akan memilih Menara Berkembang Petronas yang di Kuala Lumpur. Kerana bangunan itu telah menjadi bangunan tertinggi di dunia. Okey? Pembinaan bangunan ini menunjukkan bahawa Malaysia mampu menghasilkan projek pembangunan yang besar dan bertaraf antara bangsa. Dan bangunan ini telah menjadi simbol bahawa Malaysia sedang berkembang dan mampu berdiri setanding dengan negara-negara maju yang lain. Dan
Seterusnya, dia juga membina lampangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Okey, Tun Dr. Mahathir dibangunkan sebagai sebuah lapangan terbang antarabangsa yang moden. Okey, lapangan yang maju sangat penting kerana iaitu memudahkan pelancong dan ahli perniagaan dari seluruh dunia datang ke Malaysia. Dan adanya lampangan terbang yang moden, tapi Malaysia dapat meningkat hubungan dengan negara-negara lain serta menggerakkan perkembangan sektor pelancongan dan ekonomi. Terima kasih.